Jadi dia bergisau dengan timbalan presiden. Jadi dia terpaksa ambil timbalan presiden yang tidak akan tinggalkan dia, yang akan terus mempertahankan dia, waima apa pun yang keluar, macam mana pun serangan, macam mana betul pun dokumen, macam mana betul pun pekung, apa yang disebut tentang pekung dia dan sebagainya, dia kena pastikan timbalan dia itu akan tetap mempertahankan dia. Siapa lagi daripada seorang anak yang boleh mempertahankan? Ada yang kata Nurul Izzah itu capable, dia competent, dia boleh jadi timbalan presiden. Apa masalahnya dia jadi timbalan presiden? Masalahnya dia anak presiden. Presiden bapa dia, bapa presiden, anak timbalan presiden. Dalam dunia tak pernah berlaku. Itu masalah dia. Ada yang kata ini bukan nepotisme, sebab dia dipilih bukan dilantik. Macam-macam alasan. Saya kata iyalah dia dipilih. Dia dipilih oleh siapa? Oleh perwakilan. Perwakilan mana? Perwakilan Parti Keadilan. Siapa Presiden Parti Keadilan? Bapa dia. Siapa yang bagi watikah kepada orang-orang perwakil PKR yang nak jadi calon? Presiden Parti Keadilan. Siapa Presiden Parti Keadilan? Bapa Nurul Izzah. Siapa yang berani yang masuk politik dalam Parti Keadilan sekarang, yang ada cita-cita jadi wakil rakyat, yang mau jadi wakil rakyat, yang berani tentang Nurul Izzah? Sebab yang sign watikah tu bapa Nurul Izzah. Itu nepotisme. Walaupun dia dipilih, tapi dia dipilih oleh kelompok mereka yang terbelenggu dengan kepentingan yang dipegang oleh seorang presiden. Jadi tak betul, tak boleh. Cara apa pun dia menang timbalan presiden. Anwar presiden, dia timbalan presiden. Cuba bayangkan, ada masalah Anwar, Izzah pertahankan. Pertahankan sebagai siapa? Sebagai timbalan presiden? Sebagai anak presiden? Mana dia? Mana garis pemisahnya? Tak ada. Memang masalah. Sebab itu tak pernah berlaku dalam dunia. Anwar bukan tak tahu, orang akan marah. Supaya Anwar tak tahu. Sudah ingat Anwar bodoh sangat, dia tak faham semua ni. Dia tak tahu orang akan maki dia. Dia tak tahu orang akan maki anak dia. Dia tahu semua ini. Tetapi mengapa dia buat? Kerana tidak ada pilihan. He has no choice. Dia tidak ada pilihan. Sebab apa? Sebab dia banyak masalah. Dia ada banyak masalah. Masalah yang kita nampak, kes Yusof Router. Anak kepada kawan dia, guru dia, cucu kepada guru dia, SM Idris. Sebuah NGO CAP Penang yang terkenal, yang merupakan guru kepada Anwar. Dia kali pertama jumpa Yusof Router pun di rumah SM Idris. Masa itu almarhum SM Idris masih hidup lagi. Saya dapat semua maklumat ini. Daripada situlah pandangan kali pertama, tak macam mana dia ajak yang Yusof kerja dengan dia. Jadi masalah.